sahabat, ada persoalan Ustaz. 1/3 untuk fakir miskin. Okey. Ini yang no korban sunat ya Ustaz. Okey, okey, okey. 1/3 untuk yang bukan menerima zakat. Ya. Yang ketiga 1/3 lagi untuk yang berkorban. Okey Ustaz. Ini ya yang berkorban ni bah. Termasuklah yang no kawan-kawan lah kiranya. Okay. Kalau kan dijual boleh ni Ustaz? Okey, kalau kan dijual lah. Baik. Kalau kan menjual, hukum menjual daging korban ni tertakluk kepada siapa yang dibagi daging itu. Untuk fakir miskin, kalau sudah dibagi daging itu dalam keadaan mentah, artinya ia memiliki daging. Yang si fakir miskin Si fakir miskin itu memiliki. Kalau sudah memiliki, artinya ia boleh membuat apa saja. Dijualnya kah, dimakannya kah, dibagi hadiah kepada orang lain kah, sebagainya. Tapi kalau bukan fakir miskin, misalnya golongan tadi, orang kaya dan ataupun yang berkorban, kita ni sendiri. Kalau kita ni sendiri, indah boleh, haram untuk menjuali. Nah, apa-apa daripada daging korban itu tadi. Jangan keliru. Ini yang paling penting sebenarnya dalam ibadah korban ini. Kita ni syuk-syuk berkorban, itu ini, tapi kan dijual dia. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Yang lagi liciknya misalnya orang tu ada restoran. Dia mengambil daging free yang kena bagi, tapi ia bukan golongan fakir miskin. Contoh ia dapat dijualnya. Macam ia dapat kali ia ada restoran soto contoh. Pakainya tu daging lah. Dia dapat. Enggak bisa. Atau menjual dia dapat. Tapi kalau kan bagi dalam keadaan masak, kan tadi fakir miskin mesti mentah. Yes. Tapi golongan yang bukan fakir miskin, boleh kita ni masak, lepas tu dibuat majlis, jemput makan untuk orang-orang yang kaya, orang yang berkemampuan sebagainya. Itu boleh. Dan balik semua tadi, yang luar negara tu kan, kita ni boleh sudah mewakilkan orang lain, tapi yang hak fakir miskin, bahagian fakir miskin, indah boleh ditransport ke negeri lain. Contoh Faham lah. tak? Misal Ustaz kira contoh lah. Ustaz ni orang Malaysia lah. Okey. Saya ni orang Brunei. Saya Malaysia. Ustaz berkorban. Tapi Ustaz berkorban di Brunei. Okey. Pembahagian yang untuk fakir miskin, Ustaz kan balikkan semula. Ekspor balik ke Malaysia. Boleh ke Malaysia. Dia boleh dia dapat. Mesti di tempat penyembelihan itu berlaku sahaja. Untuk fakir miskin, haram kita ni mentransport keluar. Kecuali bagi bahagian kita ni sendiri, mudhahi ataupun yang berkorban, dan bahagian orang-orang kaya tadi. Kalau macam tu, ia kan transport ke negeri lain boleh. Itu boleh. Atau misalnya kita ni menyembelih di Brunei, kemudian kita akan transport daging itu ke negeri-negeri lain yang mungkin lebih memerlukan. Fakir miskin dia boleh, mesti arah Brunei sahaja. Tapi yang bahagian-bahagian kita ni ataupun bahagian orang kaya, boleh kita ni pindahkan ke negeri lain. Okey, dari sana jelas bila nyata ni kan berkorban di luar negeri itu, sama ada kita ni yang berkorban di dalam negeri itu, di luar negeri itu, ataupun tani berwakilkan arah orang untuk melakukan korban itu. Yang penting jangan lupa hak fakir miskin itu, bilanya contoh ia berkorban di Malaysia, hak fakir miskin mesti di Malaysia juga. Mesti di tempat penyembelihan berlakunya penyembelihan itu. Jadinya kalau korban wajib, Ustaz, korban wajib, ia semua untuk fakir miskin itu. Jadi semuanya mesti di sana sahaja. Tapi Pak perlu berhati-hati je lah untuk ubay-ubay kita ni juga kalau mewakilkan arah company ke sebagainya, ditakuti ada company atau orang luar negara yang mengambil kesempatan. Scam. Kita entah bayar usen tapi tahu-tahu tidak ada korban. Itu mesti kita ni bayar-bayarlah. Yang korbannya duit kita ni. Korban duit kita ni. Ini yang berkorban duit sebenarnya, bukan pelang berkorban untuk daging. Itu artinya dari sana kita ni mesti je berhati-hati dengan teknologi yang ada pada masanya, insya-Allah. Betul.